Drama ini mengisahkan jurang antara cara pembelajaran tradisional dan moden. Adli, kat mana kita nak cari pasal sejarah Melaka ni? Saya rasa lagi banyak dekat perpustakaan ni. Jom. Ada je. Jom. Di sebuah perpustakaan sekolah, sekumpulan murid sedang membuat perbincangan. Kisah bermula apabila ada perdebatan mengenai mencari maklumat dengan hanya membaca buku dan dengan menggunakan gadget untuk mencari maklumat. Manis. Bosannya. Dah 2 jam dah kita belajar pasal sejarah Melaka ni. Tapi tugas Cikgu Minah tak siap-siap lagi ni. Sabarlah Faris, cuma itu kamu cara. Kita kena selami lautan buku ni. Baru kita dapat cukup mata kita cari. Tengok faktanya. Para musyawarah bukan sekadar buku negeri, tapi dia ada visi. Adli, kalau kau nak maklumat pasal mutiara ilmu, ni aku dah jumpa lubuknya. Di Sunda City di app Penguasa adalah aplikasi ni. Kita boleh dapat tulisan asas sebelum kena buat. Lagi laju daripada kau select kertas tu. Ish, bisinglah. Dah lah cuma rumut. Masalahnya sekarang, kita kena bentakan esok. Kalau setakat baca teks je, kawan-kawan lain mesti tidur macam Faris tu tadi. Kita perlukan sesuatu yang luar biasa. Mereka akhirnya sedar bahawa gabungan nilai ilmu yang mendalam dan kepantasan teknologi adalah kunci kejayaan generasi masa kini. Alamak, dah itu sebelah aku dah merah. Habislah. Sudah tak ada bahan dapatan esok. Teknologi aku bangkit tadi dah mati. Alahai. Habis tu macam mana? Kan ada info-info penting dalam tab kau tu. Aku belum sempat nak kelab. Saya dah nak malap. Sikit lagi. Kita tak kalah lagi. Adli, mana nota yang kau tulis dari buku tadi? Ada kat sini, lengkap dengan tarikh, nama tokoh dan kronologi. Ilmu dalam buku ni tak pakai bateri Maya. Dia kekal selagi kita membacanya. Bagus. Maya, jangan sedih. Kau masih ada kepakaran. Adli ada fakta. Maya ada kreativiti. Faris, kau pandai melukis kan? Ambil kertas hebat ni. Kita gabungkan semuanya. Selamat pagi semua. Hari ini kami tidak hanya bercerita, tetapi kami akan membawa anda kembali ke zaman silam melalui teater digital tradisional. Segalanya bermula dengan ilmu di hati. Tanpa fakta yang sahih, teknologi hanya hati kosong. Berdasarkan naskah yang lama. Dan dengan teknologi, kini hidupkan semula sejarah. Saksikan gambaran pendahuluan Melaka yang kami hasilkan dengan nota Adli. Dan ini adalah jiwa kami. Usaha tangannya tak akan ditelan zaman. Ilmu adalah kompas yang memandu arah. Teknologi adalah sayap yang mencepatkan langkah. Jangan kita jadi hamba perhati, tetapi jadilah tuan kepada inovasi. Kerana generasi hebat adalah ilmu di hati. Dan memperkasa diri dengan teknologi. Sekian, terima kasih.